panduan bagaimana kita merawat masalah mata. Sama ada rabun mata, mata merah, bengkak mata, glaukoma, katarak, mata tidak boleh dibuka dan juga mata juling. Titik sapuan yang betul ialah kita membuat sapuan asas di nadi leher dan di nadi tangan, kemudiannya di belakang leher. Ketiganya di titik lobus temporal. Dan seterusnya kita buat sapuan secara gosokkan menggunakan tapak tangan, dan kita buat gosokkan sehingga dia mengeluarkan haba panas, dan kita sapu di mata hingga ke telinga. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Okey. 3. Okay, bagi kes mata juling, kita buat sapuan ulangan di kiri, di atas dan bawah mata, keliling mata sampai ke titik ujung mata, kiri dan kanan. Dan kemudian kita buat urutan berlawanan arah mata juling. Kalau juling ke dalam, kita buat sapuan urutan keluar. Kalau juling ke luar, kita buat urutan ke arah dalam. Sekian, selamat mencuba.